Barang siapa mendapat harta, maka tidak wajib zakat kecuali setelah lewat setahun. Kita tegaskan bahawa mafhumnya, isi matanya sahih. Barang siapa sudah mendapat harta, maknanya dia dapat satu harta yang tertentu, maka tidak wajib zakat pada hari yang pertama itu. Seperti mana dengan hari-hari yang seterusnya. Melainkan setelah cukup setahun, iaitu telah cukup haul. Ya? Maka ini yang kita sebut tadi. Andainya seorang itu mendapat dia dapat durian runtuh 1 juta, contoh, ada zakat atau tidak? Jawapannya pada hadis ini, tidak ada zakat melainkan setelah cukup setahun. Tetapi andainya dia nak bersedekah, maka seperti yang kita sebut tadi, pintu sedekah terbuka luas, terserah kepada dia nak keluarkan seberapa banyak pun, ya, tidak ada masalah. Tetapi dari segi mewajibkan bahagian zakat, tidak ada kecuali dengan setelah cukup haul, ya.